Petang itu, jalan di hadapan pasar pagi Pekanseri damai sibuk seperti biasa. Penjajah-penjajah kecil berbaris di kiri kanan jalan, melaung-laung menawarkan dagangan mereka. Bunyi hon teksi dan bas mini bersahut-sahutan dengan suara makcik-makcik yang sedang tawar-menawar harga sayur-sayuran segar. Udara panas dan lembap dipenuhi dengan aroma kuih-muih yang sedang digoreng, bau sambal belacan yang menyengat, dan haruman buah-buahan tempatan seperti durian dan manggis. Di tengah-tengah kesibukan itu, seorang pelajar perempuan yang memakai baju kurung putih dan kain biru tua berjalan pantas sambil menundukkan kepala. Namanya Nurul Iman binti Khalid, seorang pelajar tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Damai. Nurul Iman baru sahaja pulang dari sekolah selepas menghadiri mesyuarat jawatan kuasa pengawas. Beg sandangnya terasa berat dipenuhi buku teks dan fail-fail untuk pertandingan debat yang akan datang, tetapi langkahnya tetap terasa ringan. Dia seorang gadis yang sederhana, rajin belajar dan dikenali sebagai seorang yang sangat sopan di sekolahnya. Hari itu, dia perlu singgah sebentar di pasar untuk membeli beberapa bahan masakan bagi ibunya yang kurang sihat di rumah. Namun, ketenangan petang itu tiba-tiba pecah apabila satu suara jekahan yang amat kuat kedengaran dari hujung jalan. "Wai, jangan melintas sesuka hati. Nak mati ke?" "Ha?" Semua mata di sekeliling terus tertumpu ke arah punca suara itu. Seorang anggota polis beruniform, bertubuh tegap dengan wajah yang bengis, sedang berdiri di tengah jalan sambil menuding jari ke arah Nurul Iman yang baru sahaja melangkah ke lintasan belang. Lampu isyarat untuk pejalan kaki jelas menunjukkan warna hijau, memberi kebenaran untuk melintas. Tetapi anggota polis itu, yang kemudiannya dikenali sebagai Kopral Arman, kelihatan seolah-olah sedang melepaskan geram yang tiada kena-mengena dengan keadaan lalu lintas. "Maaf, Encik, lampu hijau," kata Nurul Iman perlahan, cuba untuk menjelaskan keadaan sebenar dengan sopan. Namun, tanpa mempedulikan penjelasannya, Kopral Arman terus meluru ke hadapan dan menarik lengan Nurul Iman dengan kasar. "Kau menjawab ya? Budak sekolah sekarang memang kurang ajar." Nurul Iman terkejut dan cuba melepaskan cengkaman tangan lelaki itu. Orang ramai mula berhenti berjalan. Beberapa orang peniaga memandang dengan wajah yang cemas, berbisik sesama sendiri. "Encik, tolonglah. Saya tak buat salah apa-apa," ucap Nurul Iman dengan suara yang mula bergetar menahan takut. Tetapi Kopral Arman seolah-olah sudah hilang pertimbangan. Dia menolak bahu Nurul Iman dengan begitu kuat sehingga gadis itu jatuh terjelepuk di atas jalan tar yang panas. Buku-buku di dalam begnya terkeluar dan bertaburan, beberapa helai muka surat terkoyak, manakala lututnya mula berdarah akibat tergesa pada permukaan jalan yang kasar. Orang ramai yang melihat kejadian itu mula berbisik-bisik. Kesian budak sekolah tu. Nak melintas saja pun sampai kena tolak macam tu. Polis sekarang ni makin melampau." Namun, tiada seorang pun yang berani tampil untuk membantu. Aura Kopral Arman yang begitu mengancam membuatkan semua orang takut. Dia memandang sekeliling dengan mata yang tajam dan garang, seakan-akan mencabar sesiapa sahaja yang berani masuk campur. Nurul Iman menahan air matanya daripada mengalir. Dia bukan sahaja berasa sakit secara fizikal, tetapi juga berasa sangat malu diperlakukan sedemikian di hadapan orang ramai. Dengan suara yang perlahan, dia berkata, "Saya cuma nak balik rumah, Encik." Kopral Arman mendengus kasar. "Balik? Nanti kau boleh balik bila aku dah bagi izin." Beberapa orang mula mengeluarkan telefon bimbit mereka dan merakam kejadian itu. Salah seorang daripadanya ialah Rizal, seorang pelajar kolej yang kebetulan lalu di situ. Dia menekan butang rakam sambil berbisik kepada kawannya, "Ini mesti tulah punya." Polis zaman sekarang makin teruk. Nurul Iman cuba untuk bangun sambil mengutip buku-bukunya yang bertaburan. Namun, sebaik sahaja dia berdiri,
Kopral Arman menolaknya sekali lagi. Kali ini, tolakan itu lebih kuat. Dasar kepala batu, jeritnya. Tubuh Nurul Iman terhentak pada bahagian hadapan sebuah motosikal yang diletakkan di tepi jalan. Bunyi besi yang berdentum kedengaran nyaring. Orang ramai menjerit kecil. Darah mula mengalir dari pelipis gadis malang itu. Cukuplah tu, encik. Janganlah berkasar dengan budak kecil, jerit seorang makcik penjual buah. Tetapi dia segera terdiam apabila Kopral Arman merenungnya dengan pandangan yang tajam. Nurul Iman memandang anggota polis itu dengan mata yang berkaca-kaca. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di dalam hatinya, dia hanya mampu berdoa agar ada seseorang yang datang menolongnya. Pada saat skim, suara seorang lelaki separuh umur kedengaran dari belakang orang ramai. Encik, cukuplah. Lepaskan budak tu. Kopral Arman menoleh, matanya mengecil. Kau siapa? Ini urusan polis, jangan masuk campur. Lelaki itu memakai kemeja biru biasa dan kelihatan seperti orang kebanyakan. Tetapi cara pertuturannya tenang dan teratur. Saya cuma rakyat biasa yang tak sanggup tengok seorang budak perempuan diperlakukan macam ni. Encik seorang polis, sepatutnya melindungi, bukan menyakiti. Kopral Arman berjalan mendekati lelaki itu dengan langkah yang berat. Berani kau ajar aku, ya? Namun, sebelum lelaki itu sempat menjawab, salah seorang penjual kuih yang turut merakam dari tadi tiba-tiba menjerit. Didio dah tular, encik. Baru 2 minit dah masuk grup WhatsApp Taman Perumahan. Kopral Arman kelihatan kaku. Dia memandang sekeliling dan mendapati berpuluh-puluh kamera telefon bimbit sedang dihalalkan ke arahnya. Wajahnya bertukar menjadi merah padam, campuran antara marah dan panik. Tutup semua telefon kamu, herdiknya, tetapi semuanya sudah terlambat. Rakaman itu sudah pun tersebar luas. Nurul Iman, dengan tubuh yang masih menggigil, perlahan-lahan mengutip begnya. Lelaki yang menegur Kopral Arman tadi datang membantunya dan menepuk bahunya dengan lembut. Sudah, nak. Kamu balik dulu, ya. Jangan takut. Nurul Iman hanya mengangguk lalu berjalan terhincut-hincut meninggalkan orang ramai. Petang itu, video berdurasi 57 saat dengan tajuk Polis Tolak Pelajar Sekolah di Pasar Seri Damai tersebar ke seluruh media sosial. Dalam masa kurang dari 2 jam, tanda pagar keadilan untuk Nurul sudah menjadi sohor kini di peringkat tempatan. Komen-komen netizen mencurah-curah masuk. Teruknya. Budak sekolah pun nak dibelasah. Anggota macam ni patut dipecat segera. Mana Ketua Polis Balai Seri Damai? Tidur ke? Namun, di sebalik semua kekecohan itu, tiada siapa yang tahu satu perkara yang sangat penting, identiti ayah Nurul Iman. Seorang ayah yang jarang kelihatan, jarang disebut, dan bahkan kebanyakan rakan sekolah Nurul Iman pun tidak tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu, di sebuah rumah teres sederhana di hujung taman perumahan, Nurul Iman duduk di ruang tamu sambil menekap kain basah pada luka di pelipisnya. Ibunya menangis tanpa suara di dapur. Sementara itu, telefon bimbit di atas meja tidak henti-henti berbunyi, bergetar dengan notifikasi berita dan mesej yang masuk. Kemudian, satu suara yang garau dan tegas memecah kesunyian malam. Siapa yang berani sentuh anak ayah? Nurul Iman menoleh dengan pantas. Di muka pintu, berdiri seorang lelaki berusia sekitar 45 tahun, memakai pakaian seragam polis berwarna coklat tua. Di dadanya, tertera tanda nama Superintenden Khalid bin Ibrahim. Ayahnya. Wajahnya kelihatan tegas, tetapi matanya penuh dengan kemarahan yang cuba ditahan. Iman, suaranya perlahan tetapi tajam. Ceritakan pada ayah dari awal. Nurul Iman memandang ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca.
Iman cuma nak melintas jalan. Ayah. Dia marah. Lepas tu dia tolak Iman. Superintenden Khalid menggenggam penumbuknya. Dia memandang skrin telefon bimbitnya yang memaparkan video anaknya dimalukan di hadapan orang ramai. Korporal Arman gumamnya perlahan. Kau dah melampaui batas. Di luar rumah, laungan azan isyak berkumandang dari surau berdekatan. Tetapi di dalam hati Superintenden Khalid, azan itu seolah-olah menjadi petanda permulaan kepada sesuatu yang lebih besar. Malam itu, seorang ayah yang juga merupakan seorang pegawai tinggi polis berjanji pada dirinya sendiri. Keadilan tidak akan terhenti hanya kerana pelakunya memakai seragam yang sama dengannya. Pagi di rumah keluarga Khalid terasa begitu berat. Selalunya, aroma kopi dan gelak tawa kecil Nurul Iman akan memenuhi ruang makan, tetapi kali ini hanya sunyi sepi yang terasa. Ibu Nurul Iman duduk membisu sambil merenung cawan teh yang tidak disentuh. Sementara itu, Nurul Iman masih berada di dalam biliknya, memegang pelipisnya yang kini membiru. Superintenden Khalid, ayahnya, berdiri di hadapan tingkap dengan seragam lengkapnya. Cahaya pagi memantul pada lencana pangkat di bahunya. Dia sudah menerima berbelas-belas panggilan telefon sejak subuh. Sebahagiannya daripada rakan-rakan sekerja, ada yang memberi amaran, ada pula yang hanya ingin tahu gosip terbaru. Bang Khalid, hati-hati. Kes Nida Dairul teruk. Si Arman tu memang jenis kepala angin sikit, suara di hujung talian kedengaran serius. Khalid hanya menjawab ringkas, aku tak peduli siapa dia. Dia dah sentuh anak aku. Panggilan telefon ditutup. Keheningan kembali menyelubungi. Dia menarik nafas panjang, memandang potret keluarga di dinding. Dirinya, isterinya, dan Nurul Iman tersenyum bahagia dalam gambar graduasi sekolah menengah rendah anaknya. Ayah janji, ayah takkan biarkan Iman menangis lagi, bisiknya perlahan. Sementara itu, di Balai Polis Seri Damai, suasana mula tegang. Sejak pagi, para wartawan sudah mula berkumpul. Kamera dan mikrofon dihalalkan ke pintu masuk Balai Polis yang kini dikawal lebih ketat daripada biasa. Korporal Arman duduk di sebuah bilik kecil dengan wajah yang muram. Matanya merah kerana kurang tidur dan tangannya menggigil memegang secawan kopi yang langsung tidak diminum. Gila, semua ni sebab seorang budak sekolah, rungutnya sendirian. Rakan-rakannya hanya saling berpandangan, tidak berani untuk berkata apa-apa. Mereka tahu video itu sudah mencetuskan ribut. Media utama negara sudah mula membuat liputan. Tidak lama kemudian, bunyi derap langkah yang berat kedengaran. Semua orang menoleh. Superintenden Khalid melangkah masuk ke dalam balai dengan wajah yang dingin. Dia berjalan lurus ke arah Korporal Arman. Kau yang tolak anak aku. Bilik itu serta-merta menjadi senyap. Hanya bunyi detik jam di dinding yang kedengaran. Korporal Arman mendongak, terkejut. Anak. Tuan? Khalid merenungnya tajam. Ya. Pelajar perempuan yang kau malukan di tengah jalan semalam, Nurul Iman binti Khalid, itu anak aku. Arman bingkas berdiri, cuba membela diri. Saya cuma jalankan tugas, Tuan. Dia langgar peraturan lalu lintas. Khalid melangkah setapak ke hadapan. Suaranya tetap tenang tetapi penuh ancaman. Tugas? Tugas apa yang membenarkan kau menolak seorang budak perempuan di hadapan orang ramai? Kau bahkan tak sedar lampu isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau. Arman mula berpeluh. Saya terikut emosi. Tapi Tuan, saya tak tahu dia anak Tuan. Kau tak perlu tahu dia anak siapa, potong Khalid dengan dingin. Kau sepatutnya tahu dia adalah rakyat yang perlu kau lindungi. Suasana menjadi semakin tegang.
Beberapa anggota polis lain di dalam bilik itu hanya menunduk, tidak berani bersuara. Khalid melangkah ke sebuah meja, meletakkan satu fail yang berisi salinan rakaman video dan laporan saksi. Kau tahu apa yang paling menyakitkan bagi aku, Arman? Katanya perlahan. Aku percaya pada seragam ini. Aku percaya setiap anggota yang memakainya punya hati nurani. Tapi hari ini, kau buat anak aku takut pada polis. Arman terdiam. Kata-kata itu terasa lebih pedih daripada sebarang jerkahan. Khalid memandangnya lama, kemudian berkata, mulai hari ini, kau digantung tugas sementara. Dan aku akan pastikan siasatan dijalankan secara telus. Tapi Tuan. Cukup, jerkah Khalid, kali ini suaranya meninggi. Jangan harap aku akan lindungi kesalahan kau. Selepas itu, Khalid melangkah keluar dari bilik itu dengan tegas. Para wartawan yang menunggu di luar terus mengerumuninya. Tuan Superintenden, betulkah mangsa adalah anak Tuan sendiri? Adakah Tuan akan mengambil tindakan undang-undang? Adakah pihak PDRM akan telus dalam kes ini? Khalid berhenti seketika, lalu memandang ke arah kamera dengan tenang. Ya, dia anak saya. Tetapi lebih penting lagi, dia adalah seorang warga negara yang mempunyai hak untuk dihormati. Saya tidak akan menyembunyikan kesalahan sesiapapun, termasuk sesama anggota polis. Kami akan bertindak mengikut undang-undang. Jawapan itu terus menjadi tajuk utama berita petang itu. Tanda pagar ayah Nurul bergema di media sosial. Ramai yang memuji ketegasan Khalid, tetapi ada juga yang mengingatkannya bahawa dia sedang melawan sistem dari dalam. Malamnya di rumah, Nurul Iman sedang duduk di beranda dengan selimut di bahunya. Dia melihat berita tentang kenyataan ayahnya di televisyen. Ayah tak takut dimusuhi orang di pejabat? Tanya Nurul Iman perlahan apabila ayahnya pulang. Khalid tersenyum nipis. Takut? Memang ayah takut. Tapi ayah lebih takut kalau ayah hanya berdiam diri dan membiarkan kamu membesar tanpa kepercayaan kepada keadilan. Nurul Iman menunduk. Dia tahu ayahnya sedang menanggung tekanan yang hebat. Iman tak nak ayah susah sebab Iman, katanya perlahan. Khalid menepuk kepala Nurul Iman dengan lembut. Bukan sebab kamu, sayang. Ini sebab dia yang lupa cara untuk menjadi manusia. Suasana hening seketika. Hanya bunyi cengkerik kedengaran dari luar. Ayah, Nurul Iman bersuara lagi. Tadi Iman baca komen dekat video tu. Ada yang kata Kopral Arman tu memang selalu macam tu dengan orang lain. Tapi semua orang diam sebab takut. Khalid memandang anaknya dengan serius. Kalau macam tu, kita tak boleh diam. Esok, ayah akan panggil semua saksi. Kita buat laporan rasmi kepada JIPS. Keesokan harinya, perkarangan Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD, dipenuhi wartawan. Ratusan warga tempatan datang memberi sokongan kepada Nurul Iman, membawa spanduk yang bertulis, "Kami bersama mangsa kekasaran dan polis pelindung, bukan penindas." Nurul Iman tiba bersama ayah dan ibunya. Wajahnya masih pucat, tetapi langkahnya tegap. Dia bukan lagi gadis yang ketakutan seperti kemarin. Seorang wartawan bertanya, "Nurul Iman, kamu tak takut tampil di hadapan umum?" Nurul Iman menjawab dengan suara yang lembut tetapi tegas, "Saya takut kalau orang lain mengalami nasib yang sama dan tiada siapa yang berani bersuara." Kata-kata itu membuatkan semua orang terdiam seketika. Kilauan kamera terus menyala, merakam wajah gadis muda yang telah menjadi simbol keberanian baru di bandar kecil itu. Sementara itu, di dalam sebuah bilik mesyuarat, Kopral Arman duduk berhadapan dengan pasukan penyiasat dari Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard, JIPS. Wajahnya kusut. Dia tahu kejayanya kini di hujung tanduk.
Khalid hanya duduk diam di satu sudut bilik, memerhatikan proses siasatan. Kamu ada apa-apa untuk dikatakan sebelum kami teruskan prosiding tata tertib? Tanya seorang pegawai penyiasat kanan. Arman menunduk. Saya hilaf. Saya malu. Hilaf tidak akan memadamkan luka, balas pegawai itu dengan nada mendatar. Khalid hanya memandang tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatinya, timbul sedikit rasa kasihan. Bukan kerana Arman patut dimaafkan, tetapi kerana dia tahu betapa mudahnya kuasa boleh membuatkan manusia lupa diri. Petang itu, Khalid dan Nurul Iman berjalan pulang bersama. Jalanan masih sibuk, tetapi kali ini ramai orang yang tersenyum ke arah mereka. Seorang penjual buah memanggil, Tuan Superintenden, tabik hormat. Semoga semua polis macam tuan. Khalid hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Nurul Iman berjalan di sisinya, menggenggam tangan ayahnya dengan erat. Ayah, katanya perlahan. Tadi Iman tengok ramai budak sekolah tonton video tu. Mereka kata, sekarang baru mereka tahu tak semua polis menakutkan. Khalid berhenti seketika, memandang langit yang mula berwarna jingga. Skim tujuan sebenar ayah, nak. Supaya kamu dan kawan-kawan kamu percaya, masih ada yang betul di antara yang salah. Nurul Iman tersenyum. Luka di pelipisnya masih belum hilang sepenuhnya, tetapi di matanya kini ada seberkas cahaya baru, cahaya keberanian. Dan di dalam hati Khalid, kemarahannya telah bertukar menjadi satu tekad yang jitu, untuk menegakkan keadilan bukan hanya untuk anaknya, tetapi untuk semua insan yang pernah didiamkan oleh ketakutan. 3 hari telah berlalu sejak kes Nurul Iman menggegarkan negara. Berita tentang anggota polis yang mengasari seorang pelajar sekolah masih mendominasi media utama. Rancangan buah bicara, berita petang, sehinggalah hantaran di media sosial, semuanya terus membahaskannya. Di satu sisi, ramai yang memuji keberanian Superintenden Khalid. Tetapi di sisi lain, wujud juga tekanan dari dalaman PDRM yang merasakan nama baik institusi itu tercemar. Namun bagi Khalid, semua itu bukan tentang populariti atau pangkat. Ini tentang maruah seorang anak dan tentang makna sebenar seragam yang dipakainya setiap hari. Pagi itu, Nurul Iman kembali ke sekolah buat pertama kalinya sejak insiden tersebut. Dia memakai seragamnya dengan kemas. Namun, parut nipis di pelipisnya masih kelihatan samar. Sebaik sahaja dia melangkah masuk ke pintu pagar sekolah, semua mata tertumpu kepadanya. Rakan-rakannya segera menghampiri. Beberapa orang menepuk bahunya dengan lembut. Iman, kami semua sokong kau. Kau hebat, kata Farah, sahabat baiknya. Aku tak hebat, jawab Nurul Iman sambil tersenyum nipis. Aku cuma tak nak diam. Guru-guru juga menyambutnya dengan penuh empati. Pengetua sekolah malah memberi tabik hormat kepadanya. Kamu telah memberi satu pengajaran besar kepada kami semua, Nurul Iman. Kadang-kadang, keadilan itu datang daripada keberanian orang yang dianggap kecil. Di seberang bandar, suasana di Balai Polis Seri Damai pula bertambah suram. Ramai anggota kelihatan gelisah kerana isu-isu penindasan yang selama ini tersembunyi mula terbongkar. Laporan-laporan lama daripada orang awam yang tidak pernah diindahkan tiba-tiba muncul kembali, dan kebanyakannya menuding jari ke arah Korporal Arman. Dulu katanya dia pernah belasah seorang penjaga parkir, tapi kes itu diselesaikan senyap-senyap, bisik seorang anggota kepada rakannya. Ya, sekarang baru semua keluar. Tuan Khalid dah buat suasana berubah. Sementara itu, Arman sendiri duduk di sebuah bilik di ibu pejabat polis kontingen. Dia menunggu keputusan sidang tata tertib dengan wajah yang kusut. Tiada lagi riak sombong di matanya, hanya ada penyesalan dan ketakutan. Di luar bangunan IPK, ratusan warga mengadakan demonstrasi aman.
Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami sokong reformasi PDRM dan hentikan kekerasan." Nurul Iman turut berdiri di tengah-tengah orang ramai bersama ibunya. Walaupun wajahnya pucat kerana gementar, dia tetap berdiri tegak. Kamera televisyen menyorot ke arahnya dan seorang wartawan mendekati. "Nurul Iman, apa harapan kamu daripada sidang hari ini?" Dia memandang lensa kamera dengan tenang. "Saya cuma mahu satu perkara," katanya. "Supaya orang yang memakai seragam polis sentiasa ingat, kuasa itu bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi." Kata-katanya disambut dengan tepukan gemuruh daripada orang ramai. Seorang makcik menjerit, "Semangat, Nak. Kau buat kami semua jadi berani." Dari jauh, Khalid memerhatikan anaknya dengan perasaan bangga dan terharu. Dia tidak pernah menyangka gadis kecilnya yang dahulu malu untuk bercakap di hadapan kelas kini mampu berdiri di hadapan khalayak ramai, membelah kebenaran dengan kepala yang tegak. Menjelang petang, keputusan sidang pun diumumkan. Para wartawan terus berasa-asak di hadapan pintu. Seorang jurucakap keluar dan membacakan keputusannya. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, Kopral Arman didapati bersalah kerana melanggar kod etika kepolisan dan menggunakan kekerasan terhadap orang awam. Dengan ini, beliau secara rasmi diberhentikan daripada perkhidmatan dengan serta-merta. Sorakan gemuruh meletus di luar bangunan. Orang ramai bersorak, sebahagiannya menangis kerana lega. Nurul Iman menunduk. Air matanya mengalir perlahan. Dia tidak bersorak kerana di dalam hatinya, keadilan bukanlah tentang kemenangan, tetapi tentang penyembuhan. Di dalam bilik sidang, Arman merenung kosong ke arah meja. Dia tahu segalanya sudah berakhir. Khalid melangkah mendekatinya perlahan-lahan. "Kau sudah kehilangan jawatanmu, tapi jangan sampai kau kehilangan kemanusiaanmu," kata Khalid dengan nada mendatar. "Kalau kau benar-benar menyesal, buktikan dengan menjalani hidup yang lebih baik." Arman memandangnya, matanya berkaca-kaca. Saya cuma nak minta maaf, Tuan." "Pada Nurul Iman juga." "Kau akan dapat peluang itu nanti," jawab Khalid ringkas. Beberapa hari kemudian, suasana di Pekan Seri Damai mula kembali tenang. Di sekolah, Nurul Iman menerima anugerah daripada kerajaan negeri kerana dianggap berani menegakkan keadilan. Namun, baginya, anugerah itu bukanlah perkara penting. Dia hanya mahu hidupnya kembali normal. Suatu petang, ketika dia sedang duduk sendirian di taman sekolah, seseorang datang menghampirinya. Seorang lelaki berpakaian biasa membawa sebuah beg plastik berisi buah-buahan. Wajahnya kelihatan letih tetapi ikhlas. "Nurul Iman," suaranya perlahan. "Boleh saya bercakap sekejap?" Nurul Iman menoleh. Itu Arman. Tetapi kali ini, dia tidak lagi memakai seragam, hanya kemeja lusuh dan pandangan yang penuh penyesalan. "Saya sudah tak layak pakai seragam tu," katanya perlahan. "Tapi saya datang ke sini bukan untuk membela diri. Saya cuma nak minta maaf. Saya dah hilaf. Saya malu." Nurul Iman diam agak lama. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan. "Saya sudah maafkan, Encik," katanya akhirnya. "Tapi saya harap kejadian ini tak akan berulang lagi pada orang lain." Arman mengangguk perlahan, matanya basah. "Terima kasih. Saya akan ingat kata-kata tu seumur hidup saya." Dia meletakkan beg plastik berisi buah-buahan di atas bangku. "Ini untuk ibu kamu. Semoga cepat sembuh." Kemudian, dia berlalu pergi dengan langkah yang perlahan, meninggalkan Nurul Iman yang memandangnya dalam diam. Buat pertama kalinya sejak insiden itu, Nurul Iman merasakan beban di dadanya mula terasa ringan. Malamnya di rumah,
Khalid duduk di beranda sambil menatap langit. Nurul Iman datang membawa 2 cawan teh panas. Ayah tahu tak, katanya sambil duduk di sebelahnya. Tadi Arman datang minta maaf. Khalid mengangguk. Ayah dah dengar. Dan ayah bangga kamu boleh memaafkan dia. Tapi kenapa ayah tak marah? Dia dah susahkan hidup kita, tanya Nurul Iman perlahan. Khalid merenung bintang di langit. Kerana kadang-kadang, keadilan itu bukan sekadar menghukum, tetapi juga memberi kesedaran. Kalau dia berubah, itu adalah satu kemenangan yang lebih besar daripada sekadar membalas dendam. Nurul Iman tersenyum kecil. Ayah ni selalu nampak sisi baik orang lain, ya? Bukan begitu, jawab Khalid sambil menepuk bahu puterinya. Ayah cuma percaya setiap manusia boleh buat silap. Tapi kalau kita terus-menerus membenci, kita sendiri yang tak akan sembuh. Angin malam berhembus lembut. Di kejauhan, kedengaran suara kanak-kanak bermain. Suasana yang dahulunya terasa tegang kini berubah menjadi tenang dan damai. Beberapa minggu kemudian, Khalid menerima sepucuk surat dari Bukit Aman. Dia dipanggil ke Kuala Lumpur untuk menyertai sebuah program reformasi dalaman PDRM. Ramai yang mengatakan keberaniannya dalam mengendalikan kes ini telah membuka mata banyak pihak atasan. Sebelum berangkat, dia menatap Nurul Iman dan isterinya. Kalianlah yang buat ayah kuat, katanya sambil tersenyum. Kalau nanti ayah boleh ubah sedikit sistem di atas sana, itu semua kerana kalian. Nurul Iman memeluk ayahnya. Ayah, jaga diri. Jangan berubah jadi macam orang yang ayah lawan. Khalid tertawa kecil. Jangan risau, nak. Seragam ini tak akan pernah lebih besar daripada hati nurani ayah. Malam itu, ketika bas yang membawa Khalid menuju ke Kuala Lumpur bergerak laju meninggalkan pekan kecil Seri Damai, Nurul Iman berdiri di hadapan rumah sambil menatap langit. Dia tahu perjalanannya belum selesai, tetapi kini dia tidak lagi merasa takut. Dia telah mempelajari sesuatu yang tidak diajar di sekolah, bahawa keberanian tidak semestinya bermakna melawan dengan kemarahan, tetapi bertahan dengan hati yang tetap jujur walaupun dunia cuba menekannya. Dan di bawah langit yang sama, seorang ayah yang dahulunya hanya ingin menegakkan keadilan untuk anaknya, kini membawa semangat itu untuk seluruh rakyat yang pernah tertindas oleh kuasa. Kisah mereka menjadi peringatan kepada ramai orang bahawa di sebalik seragam, di sebalik pangkat dan di sebalik ketakutan, ada manusia yang boleh memilih untuk tetap melakukan apa yang benar. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian yang menggegarkan pekan Seri Damai itu. Masa terus berjalan, luka Nurul Iman semakin sembuh, dan kehidupan keluarga Khalid perlahan-lahan kembali seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang telah berubah, bukan hanya pada mereka, tetapi juga di hati ramai orang. Pagi itu, halaman sekolah Nurul Iman dipenuhi dengan kemah dan kerusi. Kerajaan negeri sedang menganjurkan sebuah acara bertajuk Gerakan Sekolah Anti Kekerasan dan Polis Berintegriti. Sepanduk besar di atas pentas memaparkan gambar-gambar aktiviti sosial polis bersama para pelajar sekolah. Nurul Iman berdiri di barisan, hadapan bersama rakan-rakannya. Dia memakai seragam putih dan biru tua yang kini dirasakan mempunyai makna yang berbeza. Bukan lagi sekadar pakaian sekolah, tetapi simbol sebuah perjuangan yang lahir daripada luka. Pengetua sekolah naik ke podium. 3 bulan yang lalu, kita semua menjadi saksi bagaimana keberanian seorang pelajar mampu mengguncang hati seluruh negara, katanya dengan suara yang bergetar. Hari ini, kita ingin menegaskan satu perkara. Sekolah bukanlah tempat untuk ketakutan dan undang-undang bukanlah alat untuk menindas. Sorakan dan tepukan tangan bergema. Nurul Iman menunduk perlahan, sedikit malu apabila semua mata tertumpu ke arahnya. Beberapa saat kemudian, seorang tetamu kehormat naik ke atas pentas. Dia memakai seragam coklat dengan lencana pangkat yang tinggi di dada.
Mikrofon diserahkan kepadanya. Selamat pagi, suaranya dalam dan mantap. Saya Superintenden Khalid bin Ibrahim dan saya datang hari ini bukan sebagai seorang pegawai, tetapi sebagai ayah kepada Nurul Iman. Tepukan tangan terus memecah suasana. Beberapa orang guru kelihatan menitiskan air mata. Ketika kejadian itu berlaku, saya sempat berfikir dunia ini tidak adil. Tetapi ternyata, keadilan masih boleh ditegakkan jika ada yang berani memulakannya. Nurul Iman telah mengingatkan saya bahawa seragam ini tidak akan pernah bermakna apa-apa jika tidak diiringi dengan hati yang bersih. Dia memandang anaknya di barisan hadapan, lalu menyambung, mulai hari ini, di bawah program yang kami jalankan, setiap anggota polis di daerah Seri Damai diwajibkan mengikuti latihan empati dan khidmat masyarakat. Kerana melindungi rakyat bukan sekadar tugas, ia adalah satu penghormatan. Sorakan gemuruh kedengaran sekali lagi. Nurul Iman menunduk, matanya basah, tetapi senyumannya penuh dengan kebanggaan. Beberapa hari kemudian, di rumah mereka yang sederhana, kehidupan mula terasa ringan kembali. Ibu Nurul Iman sudah sihat dan kembali membuka gerai kuenya di hadapan rumah. Nurul Iman sendiri sibuk menulis sebuah esei untuk pertandingan peringkat kebangsaan dengan tema keadilan sosial di mata remaja. Ketika dia sedang menulis, Khalid datang membawa sepucuk surat dari peti pos. "Nah, surat dari Kuala Lumpur," katanya sambil tersenyum. "Dari Bukit Aman." Nurul Iman membuka sampul surat itu perlahan-lahan. Di dalamnya, tertulis pengumuman bahawa ayahnya secara rasmi dinaikkan pangkat menjadi Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti di peringkat negeri. Jawatan itu bukan sahaja kenaikan pangkat, tetapi juga satu peluang untuk meluaskan perubahan yang telah dimulakannya. "Tahniah, ayah," seru Nurul Iman sambil memeluknya dengan bangga. Khalid tersenyum. "Semua ini berkat kamu, nak. Kalau waktu itu kamu hanya berdiam diri, ayah mungkin akan terus tutup mata seperti ramai orang lain. Tapi kalau ayah tak tegas waktu itu, semuanya sia-sia juga," jawab Nurul Iman sambil tersenyum kecil. Mereka berdua tertawa. Di dalam ruang tamu yang sederhana itu, wujud satu kebahagiaan yang lahir daripada kejujuran dan keberanian, bukan daripada kemenangan besar. Sementara itu, berita lain datang daripada seseorang yang dahulunya menjadi musuh mereka. Arman kini bekerja sebagai sukarelawan keselamatan di sebuah pusat pemulihan akhlak remaja di bandar sebelah. Dalam sebuah video pendek yang tular, dia kelihatan sedang mengajar anak-anak muda tentang disiplin sambil menanamkan pesanan. Jadi orang yang kuat itu bukan bermakna kita kena jadi kasar. Kuat itu bila kamu boleh jaga orang lain tanpa menyakiti mereka. Video itu sampai juga ke tangan Khalid. Dia menontonnya secara senyap di ruang tamu, lalu tersenyum nipis. "Dia dah berubah, ya ayah?" tanya Nurul Iman. "Nampaknya begitu," jawab Khalid. "Dan itu sudah cukup bagi ayah. Tuhan memang punya caranya sendiri untuk menegur kita." Beberapa minggu kemudian, Nurul Iman berdiri di atas pentas pertandingan peringkat kebangsaan di Kuala Lumpur. Dia berjaya menjadi juara pertama dengan eseinya yang bertajuk Hati di Sebalik Seragam. Dalam ucapan kemenangannya, dia berkata dengan suara yang tenang tetapi mendalam, "Saya tidak benci polis. Saya hanya benci ketidakadilan. Dan saya belajar, kalau kita mahu dunia berubah, kita harus mulakan dengan keberanian yang kecil." Walaupun ia hanya keberanian untuk berkata, "Ini salah." Para hadirin berdiri memberikan tepukan gemuruh yang panjang. Beberapa orang pegawai tinggi menitiskan air mata. Di antara mereka, ayahnya berdiri tegak, memberikan tabik hormat kepada puterinya sendiri. Malam itu, setelah semuanya selesai, mereka duduk di balkoni hotel sambil menatap lampu kota Kuala Lumpur yang gemelapan. "Ayah," kata Nurul Iman perlahan. "Dulu Iman ingat keadilan tu cuma ada dalam buku teks pendidikan moral.
Khalid tertawa kecil. Dulu ayah pun fikir begitu masa muda. Tapi sekarang Iman tahu, sambung Nurul Iman, keadilan itu bukan tentang siapa yang kuat, tapi tentang siapa yang berani untuk tetap benar walaupun seorang diri. Khalid menatap puterinya lalu berkata, dan kamu sudah membuktikannya, nak. Mereka terdiam beberapa ketika, menikmati bunyi kenderaan yang lalu lalang di bawah. Udara malam Kuala Lumpur terasa hangat. Kalau Iman dah besar nanti, kata Nurul Iman sambil menatap langit. Iman nak jadi peguam, supaya boleh tolong orang yang tak mampu melawan. Ayah sokong sepenuh hati, jawab Khalid dengan bangga. Asalkan kamu tetap jadi seperti sekarang, berani, tetapi berhati lembut. Tahun-tahun berikutnya berlalu dengan pantas. Kisah Nurul Iman dan ayahnya menjadi bahan kajian di beberapa universiti dan pusat latihan polis. Banyak sekolah menamakan Hari Empati sempena keberanian seorang pelajar yang enggan berdiam diri. Dan di setiap majlis yang dihadirinya, Superintenden Khalid akan sentiasa mengakhiri ucapannya dengan ayat yang sama, seragam mungkin sama, tetapi hati yang menentukan arahnya. Jangan sekali-kali biarkan kuasa mengalahkan kemanusiaan. Suatu petang, bertahun-tahun kemudian, Nurul Iman yang sudah dewasa berdiri di hadapan sebuah mahkamah kecil di bandarnya sendiri. Di dadanya, tergantung kad pengenalan bertulis Peguam Pro Bono, Biro Bantuan Guaman Seri Damai. Seorang wanita tua memeluknya sambil menangis kerana anaknya telah dibebaskan daripada tuduhan palsu. Nurul Iman tersenyum lembut, teringat akan masa lalunya sendiri. Ketika keluar dari mahkamah, dia menatap ke arah langit yang cerah dan berbisik perlahan, "Terima kasih, Ayah." Iman sedang menyambung perjuangan ayah. Dan di rumah lama di hujung bandar, Khalid yang kini sudah bersara duduk di beranda sambil menatap sebuah gambar lama. Gambar dirinya sedang memeluk Nurul Iman yang masih remaja selepas sidang tata tertib Arman dahulu. Dia tersenyum puas. "Anakku sudah menjadi orang yang aku impikan," gumamnya perlahan. Angin petang meniup lembut daun-daun pokok mangga di halaman. Tiada lagi sorak-sorai, tiada lagi tepukan tangan.